bab 6 tajuk dia adalah acid, base and salt. Maksud dia cikgu pilih dekat bahagian garam. Okey. So cikgu mulakan dengan tajuk garam everyone. Dalam tajuk garam ada 4 subtopik yang famous. Okey, ada 4 subtopik yang famous. Okey, subtopik yang pertama adalah basic. Basic ni maksud dia kita nak kena kenal dulu garam tu apa, dia warna apa, macam mana, berapa jenis garam yang ada dekat dalam dunia ni. Itu yang pertama adalah basic. Kejap lagi cikgu explain sikit. Yang kedua adalah kita akan belajar cara penyediaan garam ataupun preparation of salt. Cikgu tulis kat sini penyediaan garam. Yang ni bolehlah sambil-sambil nak tulis Okay. So yang subtopik yang ketiga yang paling susah adalah analisis kualitatif. Qualitative analysis of salt ataupun analisis kualitatif bagi garam. Hari ini cikgu nak fokus kepada yang ketiga ni Dan yang keempat, subtopik yang keempat adalah kesan haba ke atas garam. Okay, heating effect on salt. Alright, now kelas tengok cikgu. Kalau tanya cikgu antara 4 subtopik ni, yang mana yang paling susah? Yang ini. Okay, dalam soalan suka tanya bentuk yang macam mana kelas dalam garam. Dalam garam soalan sama macam bentuk sebatian karbon. Soalan sangat suka tanya mind map. Semua susah Okay, soalan sangat suka tanya mind map. So bila kamu nak belajar topik ni, kamu kena tahu tu hujung dia soalan bentuk macam mana. Okay, apa maksud mind map? Maksud mind map, maksud dia macam ni. Dia akan bagi dekat kamu, contoh tengok cikgu kat sini dulu. Dia akan bagi kat kamu macam ni. Contoh, dia bagi garam X. Lepas tu dia buat arrow. Tanda 3 segi ni maksud dia panaskan. Akan dapat something. Katalah kat sini dia letak baki. Baki ni warna hitam. Ataupun residue. Black in colour. Plus dengan gas. Gas Y. Macam ni. Dia buat yang ini. Jadi macam ni. Lepas tu sekejap lagi dia tanya, namakan garam X. Dia akan tanyalah semua benda kat sini. Ini maksud dia mind map. Kejap lagi dia bagi pula dekat kamu macam ni. Garam X tambah dengan H2SO4 akan dapat garam Y. Plus dengan gas. Y. Sini Z. Sini adalah gas Z. Okay, cikgu just bagi contoh dulu bentuk. Ini maksud dia mind map. Okay. Sebatian karbon form 5 ataupun karbon compound bab 2 sama. Soalan suka tanya mind map. Macam mana kita nak jawab bentuk soalan mind map ni? Kita kena kuasai almost semua subtopik. Okay, dia berbeza dengan kadar tindak balas tau. Dalam kadar tindak balas dia ada 5 subtopik. Soalan suka tanya teori pelanggaran ataupun collision theory. Kalau kamu power collision theory pun, satu subtopik kamu power dan soalan yang sama tu masuk, kamu boleh dapat 10 markah. Tapi garam, kalau dia tanya yang macam ni, selalunya kita kena kuasai kebanyakan topik dan subtopik yang paling penting, semua penting. Jangan salah faham semua penting, tapi yang paling penting yang selalunya banyak soalan masuk related dengan garam adalah yang pertama, yang ni kelas kesan haba. Okay. Yang ini cikgu pergi sini sikit. Of course kena explain yang atas basic sikit. Okay, kejap lagi cikgu tunjuk balik ke atas. Cikgu terus nak pergi maksud dulu boleh kelas? Yang tadi contoh je belum nak solve soalan. Okay, tengok dekat skrin cikgu. Okay, kita ambil basic dulu kelas. Basic maksud dia garam. Apakah yang dimaksudkan dengan garam? Tengok cikgu, by definition, kalau kita cakap garam tu adalah apa? Okay, cikgu suka bagi contoh. Katakanlah kita ada sesuatu acid. Okay, acid ni maksudnya kamu tengok something yang ada hidrogen. Okay, bila kita kata apa yang dimaksudkan dengan garam? So, by definition, garam adalah sejenis sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam asid kita keluarkan. Apa maksud keluarkan? Cikgu ambil ion hidrogen H+ dalam asid, cikgu tendang keluar out. Tetapi cikgu gantikan tempat ion hidrogen ni dengan ion logam.
metal ion. Ion logam Ion logam yang kamu hafal kalau nak kahwin tu. Itu semua adalah logam. Contohnya, cikgu letak Na. Cikgu tendang yang ini keluar, cikgu gantikan dengan Na. Jadi jawapan dekat sini adalah Na. Staykan Cl dekat belakang. Jadi yang ini kita namakan dia sebagai garam. Jadi by definition, garam adalah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okey, amonium dalam chemistry formulanya adalah NH4+. Okey, boleh Boleh ingat macam tu. Dalam bahasa Inggeris kejap lagi cikgu bagi. So garam adalah, by definition, garam adalah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okay, now, kamu tengok kat sini. Kejap lagi cikgu bagi masa tulis. Kamu tengok kat sini. Asid kan? Dalam chemistry, asid ada banyak. Okay, tapi dalam chemistry ada 4 asid yang famous. Cikgu tulis notes kat atas ni. Asid. Okay, ada 4 asid yang famous. 4 asid yang famous. So, bila cikgu sebut asid selalunya kan sifat asid tu menghakis. Kalau kita tengok beberapa tahun lepas kan, berita yang pemain bola sepak kan. Betul kan? Pemain bola sepak kena simbah asid tu. So, asid ni sifat dia menghakis. Apa yang menyebabkan dia boleh menghakis tu adalah kehadiran benda Allah ni. Benda Allah ni kita namakan sebagai ion hidrogen. Jadi kalau kamu nak kenal asid ada 4. Semuanya ada hidrogen. H. Jadi formula untuk asid adalah HCl, HNO3, H2SO4 dan juga H3PO4. Ada 4 asid yang famous. Jadi dalam kes ni, kalau cikgu keluarkan, ambil semua asid ni, cikgu gantikan dengan ion logam. Jadi hasil dia akan hasillah garam. Boleh faham Natrium klorida. Ni natrium klorida. Tapi kalau cikgu ambil natrium, cikgu gantikan tempat yang kat sini. Dia akan jadilah sini natrium nitrite. Natrium sulfat. Natrium fosfat. Yang ini semua adalah asid. Okey? Sampai situ dulu boleh? Halogen ke hidrogen? Hidrogen cikgu. Hidrogen. H ni nama dia adalah hidrogen. Sekejap cikgu tulis. H ni nama dia adalah hidrogen. Ion hidrogen. So macam tu. So cikgu tulis definition dia kat bawah. Garam adalah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Alright, now ion logam ataupun dalam bahasa Inggeris dia, tengok jap. Dalam bahasa Inggeris dia adalah metal ion metal ion. So ion logam ni, kalau kamu nak kenal yang mana satu logam, metal ataupun bukan metal. Okay, ada 2 cara. Cara yang pertama yang kamu hafal kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Semuanya adalah logam kecuali hidrogen. Maksudnya kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. So ini semua adalah logam. Cara yang kedua nak kenal, cikgu logam ni sebenarnya macam nak tahu logam ke bukan logam. Kamu tengok dalam, untuk yang batch 09 yang form 5. Dalam chemistry kan ada jadual berkala unsur. Yang batch 10. Yang form 4, okay, cikgu tak sure kamu dah belajar belum bab 4. Tajuk dia adalah jadual berkala unsur. Okay, tajuk dia adalah jadual berkala unsur. Periodic table of an element. Okay, jadual berkala unsur kan kita belajar ada group 1, group 2, group 13. So nak kenal sesuatu benda tu dia adalah logam, dia mestilah berada dekat group 1, kumpulan 1. Okay, kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. Kumpulan 13 ataupun kamu ambil je group 1 sampai group 13, kebanyakannya adalah
logam. Okey? Macam mana nak tahu asid dalam exam? So nak tahu asid dalam exam kelas, cikgu besarkan kat sini. Asid cara nak kenal kamu tengok yang hujung. Okey, kalau kamu nampak ada hidrogen, maksudnya itu adalah asid. Okey, ini klorida, ini dalam kalau kamu nampak, ni cikgu pergi basic sikit Okey, kalau kamu nampak Cl sahaja. Cl ni nama dia klorida, chloride klorida. And yang NO3 ni nama dia nitrat. SO4 sulfat. PO4 fosfat. Okey. Benda ni bila jumpa je dengan hidrogen, dia akan jadi asid. Asid nama dia akan ada ik. Sebab tu bila ni jumpa dengan hidrogen, dia akan jadi asid hidroklorik. Nampak tak? Klorida jumpa ni jadi asid hidroklorik. Nitrat jumpa hidrogen jadi asid nitrik. Sulfat jumpa benda lah ni jadi asid sulfurik. Fosfat jumpa benda lah ni jadi asid fosforik. Tapi tengok dekat skrin cikgu, kalaulah cikgu gantikan everything ni dengan logam, metal ion logam. Katakanlah cikgu ambil ion logam cikgu adalah magnesium, Mg2+. Tendang benda lah ni, ganti dengan sini. Jadi hasil dia kita akan dapatlah garam, iaitu magnesium klorida. Magnesium, kalau tendang benda lah ni jadi apa? Tendang benda lah ni jadi magnesium nitrat. Kalau tendang benda lah ni jadi magnesium sulfat. Tendang benda lah ni jadi magnesium fosfat. Boleh So nak kenal asid, cara dia tengok benda lah ni. Okey, dalam garam, cikgu ambil satu contoh tadi. Let's say lah cikgu ada magnesium, cikgu nak combinekan dengan asid kita ambil asid ni lah, H2SO4. Okey, magnesium cikgu tendang benda lah ni. Magnesium tendang benda lah ni Jadi dia akan gantikan tempat H2. Jadinya dekat sini ada SO4. Jadi garam kita namanya adalah Mg, namanya magnesium. Magnesium SO4 namanya adalah sulfat. Okay, now tengok cikgu jap. Dalam chemistry, sesuatu garam ni, kamu sambil-sambil belajar garam tau. Sambil-sambil belajar garam, maksudnya kamu tengah belajar basic sekali. Bagi yang siapa yang form 5 kat sini, siapa yang rasa dia punya topik form 4 dia memang ke laut, banyak tertinggal, sebenarnya kamu belajar je satu topik, sambil-sambil tu dia akan cover beberapa topik. Cikgu tengah ajar kamu satu topik, sambil-sambil tu cikgu tengah cover basic tau, bab 2, bab 3, bab 4. Ini magnesium sulfat. Dalam chemistry yang sebelah depan ni kita namakan ion positif, kita namakan sebagai cation. Yang belah belakang ni kita namakan sebagai anion. Ataupun kita boleh cakap macam ni. Dalam garam sebenarnya dia terdiri daripada dua jenis ion. Yang pertama ion yang positif iaitu Mg2+, dan yang kedua adalah cas yang negatif iaitu SO4 2-. So secara logiknya positif dan negatif selalunya attracted ke repel? Tertarik ke tertolak? Kalau kita ada something yang positif dan something yang negatif, dia akan tertarik ke tertolak? Dia akan attracted, dia akan tertarik. Sebab tu benda Allah ni positif, bila berjumpa dengan negatif, dia boleh duduk sebelah-sebelah dekat-dekat macam ni. Sebab dia tertarik. So dalam chemistry ni, dalam tajuk garam ni, cation kita ada 9 yang famous. Ada 9 cation yang famous. Cikgu lajukan dekat part 9 cation yang famous ni. Sekejap, cikgu punya pen ni macam rosak sikit. Formula dia adalah Pakcik Anwar Zain memang cantik. Pakcik, kejap cikgu tulis. Pakcik Anwar Zain memang cantik. So kalau cikgu tanya, kenapa Pakcik Anwar Zain ni cantik? Kamu ingat je, oh cikgu dia cantik sebab dia putih. Dia cantik sebab dia warna putih. Sementara yang seterusnya kita ada formula, kalau dalam chemistry di PTTI, kita ada formula pokok. Formula pokok maksudnya kita ada satu pokok yang famous dalam chemistry, nama dia adalah pokok blueberry,
iaitu Cu2+, warna biru, Fe2+, warna hijau, sementara Fe3+, warna batang pokok Fe3+, warna brown ataupun perang. Okay. Student selalu confuse Fe2 dengan Fe3. Ingat 2 kat atas, 3 kat bawah. Fe3 batang pokok color brown. Cu2+, buah dia color biru. Kalau cikgu kata Pakcik Anwar Zain memang cantik. Zinc warna putih. Cantik Ca ni kalsium warna putih. So semua benda Allah ni warna putih. Kejap ni cikgu test kamu ataupun sekarang lah cikgu test kamu. Kalau cikgu kata Cu2+, warna apa kelas? Cu2+, buah dia warna biru. Kalau cikgu ada Fe2+, daun pokok warna hijau. Kalau cikgu ada Mg2+, Pakcik Anwar Zain memang cantik. Mg2+, warna putih. Kalau cikgu ada kalsium, Ca2+, warna kalsium. Ca2+, warna putih. Kalau cikgu ada Fe3+, batang pokok warna perang, brown. So cara nak ingat warna, kamu guna je formula ni. Banyak topik boleh guna. Pokok ni boleh guna dekat banyak topik. Bukan banyak topik, semua topik lah. Okay, so kat sini Okay, untuk anion pula, dalam chemistry, anion ada 4 yang famous. Yang pertama, NO3-, nitrat tadi. Yang kedua, klorida, Cl-. Yang ketiga, SO4, 2-, sulfat. Dan yang keempat adalah CO3, 2-. Nama dia adalah karbonat. So tengok Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Tengok garam terdiri cation, anion. Positif, negatif. Kalau cikgu ambil positif, combinekan dengan negatif. Ambil benda lah ni. Zinc nitrat, garam. Zinc sulfat, garam. Zinc karbonat, garam. Ferrum 2 nitrat, garam. Ferrum 2 klorida, garam. Kuprum 2 nitrat, garam. So, yang pokok ni kamu kena sebut nombor tau. Ferrum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat. Kalau ni tak payah sebut nombor. Zinc nitrat. Magnesium nitrat. Kalsium nitrat. Aluminium nitrat. Ada reason dekat tajuk form 5 nanti. Yang kena sebut nombor, yang cikgu highlight colour kuning. Ini semua kena sebut nombor. Tak sebut nombor, tak dapat markah. Dia jadi terus salah. Ferrum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat. Ferrum 3 nitrat. Plumbum 2 nitrat. Lead 2 nitrate. Iron 2 nitrate. Copper 2 nitrate dengan iron 3 nitrate. Semuanya adalah garam. Dalam soalan kelas, soalan suka tanya apa? Soalan suka tanya warna. Dia akan main teka-teki dengan kamu. Okay. Zinc nitrat warna apa? Zinc nitrat warna apa? Kamu just tengok je warna, kamu just tengok je cation dia ni. Bila sebut zinc, putih. Maksudnya zinc nitrat putih, zinc klorida putih, zinc sulfat putih, zinc karbonat putih. Dapat? Kalau cikgu sebut kuprum 2 nitrat, biru. Kuprum 2 klorida, biru. Kuprum 2 sulfat pun biru. Kalau cikgu sebut magnesium sulfat warna apa kelas? Magnesium sulfat warna putih. Ambil je positif, combinekan dengan negatif. Jadilah garam. Boleh? Ambil benda Allah ni, combine dengan benda Allah ni, itulah garam. Soalan suka tanya. Dia akan tanya kamu, dia ambil benda ni, combine dengan sini. Dia ambil benda ni, combine dengan sini. Dia ambil benda ni, combine dengan sini. Sebab tu orang akan rasa susah warna tu, sebab dia tak tahu yang macam mana nak tengok warna tu. Jadi nak tengok warna, kamu just fokus dekat cation dia sahaja. So ini cation ni akan tentukan warna. Tentukan warna. Cikgu nak pergi kepada garam, subtopik yang ketiga iaitu analisis. Sekejap cikgu explain dulu dia punya konsep. Analisis kualitatif untuk garam. Cikgu bagi contoh soalan lah supaya kamu boleh tahu kita belajar ni contoh soalan nanti bentuk dia macam mana.
Okey, bentuk dia macam ni. Okey, kita tengok bentuk soalan dia macam ni. Ini soalan trial negeri mana tau ni. Okey. So, bentuk soalan dia adalah macam ni. Dia bagi satu eksperimen antara kalsium karbonat dengan asid nitrik. Nampak tak? Okey, so soalan bagi kat kita kalsium karbonat. Lemak tiba-tiba cacat. Dengan asid nitrik. Ini campur ni. Okey, soalan bernilai 5 markah. Okey, soalan bernilai 5 markah. Soalan cakap, kenal pasti garam U, kemudian huraikan satu ujian kimia untuk menentu sahkan kehadiran anion di dalam larutan S. Soalan ni soalan dia huraikan ujian kimia. Ujian kimia. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah chemical test. Describe a chemical test to verify the presence of something, something, something. Ada formula. Chemical test. Okay, dalam kimia soalan ni memang sangat famous. Soalan ujian kimia ni huraikan ujian kimia something. Almost setiap topik ada soalan macam ni. So hari ni cikgu nak bagi formula. Macam mana cara nak menulis untuk mendapat markah soalan-soalan yang macam ni. Subtopik yang ketiga, analisis kualitatif bagi garam. Okay, now kelas. Garam tadi, tengok Garam tadi kan ada 2. Cikgu bagi contoh CuSO4. Dia ada 2 bahagian. Bahagian yang depan ni kita namakan sebagai cation. Bahagian belakang ni kita namakan sebagai anion. Okay. Apa yang kita nak belajar dalam topik ni adalah kita nak belajar macam ni. Katakanlah cikgu ada satu bekas. Okey. Dalam bekas ni cikgu ada garam. Okey, dalam bekas ni cikgu ada garam ni. Cikgu ada garam CuSO4. CuSO4. Okey. Sini cikgu ada CuSO4. Warna apa agak-agak dalam ni? Kalau cikgu ada larutan garam CuSO4, agak-agak warna apa? Larutan ni dia akan jadi warna, yes, dia akan jadi warna biru. Sebab dia ada Cu2+ dan juga SO4 2-. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni, kejap lagi adalah kita nak belajar macam ni. Kita tahu benda ni ada. Tapi soalan tanya macam mana kita nak buktikan dekat orang bahawa benda ni ada. Cu2+, cation ni ada. Dia bukan benda lain. Dia memang Cu2+. Macam mana nak buktikan yang ni ada? Macam mana nak buktikan yang ini ada? Okay. Cikgu bagi contoh. Dulu beberapa tahun yang lepas, waktu pandemik kita ada COVID-19. Kan, COVID-19 kan? Siapa kat sini pernah kena COVID-19? Ni manusia. Okay. So, bila ada sekeliling tu kena, and then start batuk, start demam, start deri rasa tak rasa. Okay, so maksudnya ada kemungkinan ada COVID dekat orang ni. Bayangkan ni nama dia Abu. Abu Okay, dah demam, dah apa semua, mungkin ada COVID. So, apa yang Abu ni akan buat untuk buktikan bahawa COVID tu betul-betul ada dalam badan dia? Jadi, dia akan buat test, betul tak? Dia akan buat chemical test, dia akan buat test. Macam mana nak buat test tu? Step yang pertama, ambil air liu Abu. Okay, ambil air liu Abu, campurkan dengan buffer solution. Ada buffer solution, selalunya dekat 7E beli kan? Ambil air liu, keluarkan air liu, letak dekat buffer solution, goncang. And then after that, campuran buffer solution dengan air liu tu, kita letak kat sini. Letak sini. Ni test kit untuk nak check ada tak COVID. And then selepas beberapa minit, kita akan tengok garisan pink muncul 1. Selepas beberapa saat, beberapa minit lagi, garisan pink muncul ada 2. Bila ada 2, apa maksud dia kelas? Maksud dia COVID-19 hadir. Maksudnya sah ada COVID. Itu maksud dia ujian kimia. Kita nak belajar sekarang chemical test.
ujian kimia. Boleh faham? Ini COVID, tapi sekarang kita tak nak test COVID, kita nak test betul ke ada Cu2+, betul ke ada SO4 2-. Okay. Dalam chemistry, cikgu bagi formula. Kejap lagi kamu tulis ni, formula ni sangat gila penting untuk paper 2 dan juga paper 3. Siapa yang rasa chemistry tu susah sebab most of the time dia tak tahu formula ni. Okay. Apa-apa soalan exam, SPM lah apa-apa soalan SPM, kalau soalan dia tanya huraikan, cikgu tulis macam ni ujian kimia. Something. Untuk menentukan something. Tak kisahlah untuk menentukan COVID ke, untuk menentukan apa-apa je. Ataupun dalam bahasa Inggeris, chemical test Describe a chemical test. Cikgu tulis huruf besar nak menunjukkan dia penting. Okay, apa-apa ujian kimia yang dia tanya, huraikan ujian kimia, kamu guna satu formula ni. Formula dia adalah AOC. Soalan ujian kimia selalunya 3 markah, kamu guna formula ni. Minimum 3 hingga 5 markah Ada 3 markah, ada 5 markah. Okay. AOC. A ni adalah action. Action. O adalah observation, pemerhatian. C adalah conclusion. Cikgu bagi contoh. Huraikan ujian kimia untuk menentukan COVID. Okay, action. Apa nak kena buat? Step yang pertama, ambil air liur. Step yang kedua, air liur campurkan dengan buffer solution. Step yang ketiga, campuran air liur dan buffer solution tu diletakkan dekat test kit. Itu action. Okay, so observation maksudnya double line nampak. Conclusion dia, COVID hadir. Itulah maksud dia. Tapi soalan tak tanya pasal COVID, soalan tanya pasal benda lah ni. So dia akan tanya, huraikan ujian kimia untuk menentukan kehadiran Cu2+. Step yang pertama, nak kena buat apa? Nampak apa? Conclusion, Cu2+ hadir. Macam itulah dia punya soalan dia. Dapat kejap lagi cikgu bagi. Yang ini apa, ni apa. Okay, 3 hingga 5 markah apa-apa topik. Kadang-kadang dia kata, describe a chemical test to verify the presence of carbon dioxide gas. Describe a chemical test to verify the oxygen gas. Nak test gas oksigen guna kayu uji berbara, glowing wooden splinter. Itulah action. Put a glowing wooden splinter at the mouth of the test tube. Glowing wooden splinter will light up. Oxygen gas is present. Nampak tak? Ayat cikgu mesti akan follow yang ni. Action, observation, conclusion. Komen sekejap cikgu, faham tak apa cikgu cakap ni? Cikgu bagi konsep dulu supaya nanti apa-apa topik pun kamu akan dapat markah kat sini. Cumanya, faham kan? Cumanya tak tahu, alamak cikgu saya tak ingat lah kalau nak test ni guna apa. Test ni itu kemudian. Cikgu faham, cikgu pun susah ingat juga dulu. Kita tahu dia punya struktur nak jawab dulu. Nanti kita masukkan dia punya isi-isi dia. Macam duit raya lah. Nak dapat duit raya, sampul raya kena ada dulu. Okey, so sini dulu. Kejap lagi cikgu bagi. Dia ada formula sikit je kat sini. Lepas tu kamu terus boleh jawab. Jom. Kita pergi sikit lagi kelas. Cikgu pergi analisis kualitatif bagi garam. Kita nak buat test. Dalam bekas ni, benda Allah ni ada ke tak ada? Macam mana kita nak buktikan? Kalau kita seorang je tahu benda ni ada tapi semua orang tak percaya. Bentuk soalan dia, huraikan ujian kimia untuk mengesahkan kehadiran ini. Okey. Cikgu terus nak bagi formula. Okey, kat sini Kamu tengok kat bahagian ni je. Okey, ni kena hafal sikit Tapi kamu hafal formula ni terus boleh jawab soalan lagi. Okey ni Dalam garam kan ada dua tadi, positif dengan negatif. Kamu tengok dekat T ni T kan tanda positif tu. Nampak macam dah tanda positif tu. Positif dan juga negatif. Kita belajar yang positif dulu. Okey. Nak buat test kehadiran benda-benda yang positif ni, kita guna formula ni. Ataupun nak test kehadiran cation, kita akan gunakan satu larutan, nama dia larutan natrium hydroksida. Larutan natrium
hydroxida. Sodium hydroxide. Sodium hydroxida. Okay. Nak test ion yang positif, formula dia, first guna benda Allah ni. Formula dia adalah pakcik anuazin larut dalam ekses. Boleh ingat tak? Pakcik anuazin larut dalam ekses. Pakcik anuazin larut dalam ekses. Ekses tu maksudnya berlebihan. Berlebihan apa? Kejap lagi cikgu explain. Hafal dulu. Dia hafal sikit lah. Kalau kita ada Cu2+, kalau orang tanya macam mana nak test kehadiran Cu2+? Kamu tengok Cu2+, ion yang positif. Macam mana nak test benda Allah ni? Guna benda ni. Okay. Selepas guna benda ni, step yang kedua, guna formula ni. Pakcik anuazin larut dalam ekses. Okay, cikgu bagi contoh. Okay, ingat pakcik anuazin larut dalam ekses. Okay, cikgu bagi contoh. Okay, contoh soalan Contoh soalan SPM. Soalan ni bernilai 5 markah. Soalan macam tadi. Soalan bernilai 5 markah. Okay, katakanlah cikgu ada dalam bekas ni, cikgu ada Cu2+. Soalan tanya macam mana nak test kehadiran Cu2+. Okay, tengok cikgu tau. Step yang pertama, kamu tengok yang ini adalah cation ion. Bila cation ion, macam mana cara kita nak test cation ion? Kita akan masukkan apa kelas cikgu kata? Kita akan masukkan larutan natrium hydroxida, NaOH, sodium hydroxide solution. Step yang pertama masuk ni. Step yang kedua, kalau benda Allah ni ada, kita akan nampak satu mendakan. Mendakan tu dia macam pepejal. Satu mendakan kamu akan nampak satu mendakan yang berwarna. Mendakan apa? Terhasil. Okay. So macam mana kamu nak tahu mendakan warna apa terhasil? Kamu tengok Cu2+. Kelas cuba komen kat cikgu Cu2+ warna apa? Kita belajar tadi formula pokok Cu2+ warna biru. Jadi kat sini step yang kedua cikgu akan tulis mendakan biru terhasil. Okay. Kalau cikgu tukar, kat sini adalah Zn2+. Okay, kamu tengok cation ion. So, cation ion guna benda yang sama, larutan NaOH, tetapi mendakan akan jadi warna apa kelas? Mendakan putih terhasil. Kalau cikgu tukar lagi kat sini dengan Fe2+. Kamu tengok cation ion yang positif guna larutan NaOH. Mendakan warna apa? Yes, mendakan warna hijau terhasil. Tak ada warna boleh ke cikgu? Tak boleh. Putih dengan tidak berwarna tu berbeza. Putih tu maksudnya macam air susu. Tidak berwarna tu macam air mineral. Tak ada warna. So kalau kita kata mendakan putih terhasil, maksudnya memang warna putih. Warna putih. Okay, macam susu. Okay, so disebabkan sini Cu2+, kita akan cakap mendakan biru terhasil. Step yang seterusnya, kita akan masukkan lagi sekali dalam bekas ni dengan larutan NaOH lagi sekali. Tapi kita masukkan banyak-banyak. Tadi kita mungkin masukkan 3 titis je. Masuk 1 titis, 2 titis, 3 titis. Nampak yang ini. Bila nampak yang ini, kita repeat balik step ni, kita masukkan NaOH secara berlebihan. Berlebihan tu masukkan banyak-banyak. Jadi, kalau Cu2+ tu ada, kamu akan nampak macam ni. Cikgu copy, cikgu paste balik kat sini. Okay, tengok Kalau Cu2+ tu ada, kamu akan nampak mendakan biru. Sekejap, cikgu padam yang terhasil ni. Mendakan biru tidak larut. Sekejap cikgu tulis dulu. Tidak larut di dalam larutan NaOH berlebihan. Okay. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Tengok dekat skrin cikgu. Mula-mula tengok tangan cikgu tau. Masukkan
kita nak test benda Allah ni, step yang pertama masukkan NaOH. Step yang kedua, bila ada benda ni nampak warna biru. Bila nampak warna biru, tak betul-betul sah lagi. Kita repeat, masukkan banyak-banyak. Jadi apa yang kita nak tengok, mendakan yang warna biru yang macam biji-biji biru tu hilang ke tak hilang? Hilang tu maksudnya dia larut. Tak larut tu maksudnya dia stay. Warna biru ni stay. Macam mana cikgu nak tahu mendakan biru ni dia larut ke dia tak larut? Jawapan yang dekat sini, macam mana nak tahu? Kamu guna formula. Kamu guna formula yang kita hafal tadi. Apa formula dia? Formula dia adalah Pakcik Anwar Zain larut dalam akses. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita nak test kehadiran PbAl dengan zinc. Kalau kat dalam ni adalah plumbum, aluminium dengan zinc, maksudnya benda biji-biji kat bawah ni akan larut. Selain daripada 3 ni, jawapan dia memang semua tak larut. Okey. Soalan ni masuk eksperimen. Masuk eksperimen. Soalan ni paper 3 pun masuk kelas. Tidak terlarut ayat dia. Terlarut. Tidak terlarut. Okey. Kejap lagi kita tukar-tukar. So, bila kita dapat macam ni, maksudnya apa? Maksudnya confirm Cu2 plus HD. Sekejap. Maksudnya confirm. Ni ayat yang keempat. Confirm Cu2 plus. Lama, sekejap. Ion Cu2 plus HD. HD. Okey. Saya tak faham yang tak terlarut. Okey. Faham? Cikgu faham, kamu tak faham. Okey, sekejap Cikgu tukar tau. Okey, kamu tengok ini dulu tau. Okey, kamu tengok ini dulu. Sekejap Sebab ini memang dia susah sikit. Dia kena beberapa contoh. Dia kena lemak. Kenapa tiba-tiba jadi macam tu? Sekejap. Cacat pula sebentar. Okey, tak apalah cacat sekejap. Sekejap cikgu cantikkan. Okey. Tengok kamu kena tengok cikgu letak contoh. Tengok ni, cikgu nak delete Cu2 plus. Katakanlah cikgu gantikan dengan Al3 plus. Dalam soalan kelas, dia suruh kita test. Betul ke Al3 plus ni ada? Tengok cikgu, step yang pertama, ion positif ke negatif? Ion positif. So, bila ion positif, step yang pertama, kita masukkan larutan NaOH dalam bekas ni. Maksudnya guna je yang sama. So, yang ni dah betul. Step yang kedua, bila masukkan NaOH, kita nampak mendakan warna apa kelas? Mendakan warna apa terhasil? Mendakan, yes. Mendakan warna putih terhasil. Maksudnya kita akan nampak biji-biji warna putih kat sini. Selepas kita nampak biji-biji warna putih kat sini, kita repeat. Ambil larutan ni, masukkan banyak-banyak dalam ni. Soalan cikgu, mendakan putih kita larut ke tak larut? Cuba komen. Mendakan putih kita larut atau tak larut? Cuba komen. Siapa yang tak tahu larut ke tak larut, kamu teka je lah. Larut ke tak larut? Kalau kita masukkan NaOH banyak-banyak, kita punya mendakan NaOH kita larut atau tak larut? Okey, jawapan dia dekat sini adalah mendakan putih. Sekejap cikgu. Lama, sekejap. Cikgu buat macam ni Mendakan putih larut di dalam larutan NaOH berlebihan. Macam mana cikgu tahu kat sini larut? Sebab cikgu tengok formula. Pakcik Anwar Zain larut dalam akses. Maksudnya kalau kita nak test plumbum, kalau kita nak test aluminium, kalau kita nak test zinc, jawapan kat sini akan larut. Selain daripada 3 ni, semua tak larut. Okey, cikgu test lagi Laju sikit kali ni. Let's say, katakanlah cikgu nak test kat sini adalah Fe3 plus kelas. Kita nak guna NaOH ke bukan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Cat ion. Maksudnya kita guna NaOH. Fe3 plus mendakan warna apa? Fe3 plus mendakan warna hijau. Hijau pula. Mentang-mentang guna warna hijau. Mendakan warna perang.
mendapatkan warna perang terhasil. Lepas tu repeat masuk NaOH berlebihan, kita akan nampak mendapatkan perang. Larut ke tak larut kelas? Jawapan kat sini larut ke tak larut? Yang larut hanyalah Pb, aluminium dengan zinc. So kat sini bukan Pb, bukan aluminium, bukan zinc. Jadi jawapan yang dekat sini adalah tak larut. So jawapan yang dekat sini adalah tak larut. Okay, boleh? So kalau kamu guna je formula yang kat sini ni, maksudnya soalan tanyalah apa pun kat sini. Dia tanya, okay, cuba buat test untuk Cu2+. Step yang pertama, masukkan NaOH. Nampak warna biru. Mendapatkan biru tak larut di dalam larutan NaOH berlebihan. Ion Cu2+ hadir. Kalau soalan tanya test untuk magnesium. Masukkan NaOH. Nampak warna putih. Mendapatkan putih. Jawapan sini kelas. Kalau magnesium, larut ke tak larut? Larut ke tak larut? Tak larut di dalam NaOH berlebihan, ion magnesium hadir. Itu saja. Cikgu, saya ingat lagi warna hitam tu apa? CuO. Cikgu, kalau ion negatif macam mana? Kalau ion negatif, kita akan guna formula dia adalah Clack no feel so bad. Cikgu tulis kat atas. Dia ada dua je formula. Kamu ingat dua formula yang main ni? Bolehlah jawab. Soalan bernilai 5 markah. Mana markah dia? Markah yang pertama kamu akan dapat bila kamu buat ayat yang komplit. Cikgu belum ajar ayat yang komplit. Ayat yang komplit yang pertama masukkan yang ini. Ini satu markah. Tambahkan 2 cm3 larutan NaOH ke dalam tabung uji yang mengandungi ion tersebut. Okey, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, yang ini. Mendapatkan perang terhasil. Ini markah yang kedua. Markah yang ketiga, mendapatkan perang tidak terlarut di dalam larutan NaOH berlebihan. Ini ayat yang ketiga dan keempat sebenarnya. Mendapatkan perang tidak terlarut tu satu, berlebihan satu. Kalau 5 markah Ayat yang kelima, markah yang kelima adalah ion Fe3+ hadir. Ini markah yang kelima. 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah. 5 markah. So kalau 5 markah Okay, kalau kamu tengok setiap markah-markah ni, dia follow formula yang cikgu cakap tadi. Bila kamu nampak je formula ataupun soalan tanya pasal ujian kimia, ni paper 2 dengan amali tau. Okay, kamu terus guna formula dia adalah AOC. Action, observation dengan conclusion. Okay, action yang mana? Ni action. Action. Masukkan 2 cm3 larutan NaOH ke dalam tabung uji. Itu action. Okay, mendapatkan perang terhasil. Ini adalah, nampak tak kita bagi tahu warna. Maksudnya ini adalah observation, pemerhatian. Okay, mendapatkan perang tidak terlarut. Ini pun masih lagi dekat observation. Kita bagi tahu kalau kita masukkan NaOH ni banyak-banyak, mendapatkan perang tu masih lagi stay, masih lagi ada, tak larut. Conclusion. Nampak ni conclusion. Ion ferrum 3 hadir. Ini conclusion. Nampak tak cikgu punya ayat tu dia akan mengandungi semua. Ni larutan kita masukkan first masukkan NaOH, tengok nampak apa. Second masukkan NaOH lagi sekali tapi masukkan banyak-banyak. Maksudnya mula-mula kamu masukkan 3 titis. Tengok nampak warna apa. Lepas tu kamu masukkan lagi sekali, masukkan banyak-banyak. So that kamu nak tengok yang ini pula. Okay, conclusion CuSO4. Ni garam kan? Last 1 minit yang terakhir. Sini cation, sini anion. Macam mana nak test cation kelas? Nak test cation, kamu boleh guna larutan, dalam bahasa Inggeris solution larutan NaOH. Kalau tak ada perkataan larutan, tak dapat markah. Kamu tulis NaOH, hilang markah. Sebab apa? Sebab NaOH tu kita akan faham dalam chemistry, kalau kamu sebut just NaOH, kita akan faham dia dalam bentuk pepejal.
Kalau kamu sebut larutan NaOH, barulah dia dalam cecair. Nak test yang ini, guna yang ini. Kalau guna yang ini, apa formula dia kelas? Formula dia adalah pakcik-anuazin larut dalam ekses. Ni kena buat soalan, dah boleh buat soalan ni. Okey. Nombor 2, kalau kamu rasa macam ni atau tau. Ni atau salah satu nak test kehadiran cation. Contohnya Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mg2+, apa lagi? Al3+, banyak tau, Fe2+, Ca2+. Nak test semua ni, guna yang ini boleh. Kalau tak nak guna yang ini, kamu boleh guna larutan amonia. Sama je step dia. Kalau guna larutan amonia, formulanya adalah Zin N cipta Cu2+. Larut dalam ekses. 2 je yang larut. Larut dalam ekses. Boleh faham? Maksudnya dekat sini tadi kalau cikgu kata, cikgu rasa macam nak test Fe3+, tak naklah guna yang ini. Boleh je cikgu nak tukar larutan amonia. Masukkan larutan amonia, nampak warna perang, mendatkan perang. Yang larut adalah zinc dan Cu2+ sahaja. Maksudnya ni tak larut lah, sama je ayat dia. Okey, so yang ni Okey, kalau anion, apa contoh anion? Contoh anion Cl-, NO3-, SO4 2-. Macam mana nak test anion? Okey, cikgu tak ajar lagi. Tapi formula dia adalah Clack no feel so bad. Clack no feel so bad. So bad. Sekejap. So bad. Ni formula dia. Okey. Ni formula cation, ni formula anion. Itulah secara summarize-nya subtopik yang ketiga dalam garam.